Kita berjaya profit sebanyak sekitar 800 pip plus. Pada bulan lepas, saya ada buat satu video analisa USD JPY. Dalam video tu, mengikut analisa saya, price akan kembali ke support zone yang saya lukis. Dan ternyata price bergerak masuk, sentuh dan terus terbang tinggi sebanyak 850 pip. Kepada yang ikut analisa saya, tahniah. Kalau tak sempat, tak apa. Hari ni kita akan tengok semula analisa bagi USD JPY. Adakah price terbang ni disebabkan politik Jepun? Atau hanya pasaran panik? Dalam video kali ni, saya akan bongkarkan punca price terbang, ke mana price nak pergi dan apa prediction untuk masa hadapan. So, make sure korang tonton sampai habis. By the way, kalau korang baru dekat sini, jangan lupa untuk subscribe. Okey, jom kita mulakan. Apa yang berlaku di dunia sekarang hingga buat USD JPY ni melonjak tinggi selepas gap yang agak besar hari itu. Seperti yang kita tahu, Jepun telah pun mempunyai Perdana Menteri baru iaitu Takaichi. Pasaran memandang kemenangan pemimpin LDP ini sebagai isyarat kemungkinan pakej fiskal besar. Ini melemahkan yen kerana prospek penerbitan bond dan lebih banyak perbelanjaan kerajaan. Yield gap antara US Japan dan aliran modal ke USD juga menjadi salah satu punca yen lemah. Apabila hasil treasury US jauh lebih menarik berbanding Jepun, modal mengalir ke aset dolar. Sementara tu, pasaran mempunyai persepsi bahawa Bank of Japan akan kekal dovish. Walaupun ada perbincangan tentang kemungkinan kenaikan kadar faedah Bank of Japan, pasaran menilai BOJ lebih lunak dan kerajaan lebih fokus pada stimulasi fiskal. Kita juga dapat lihat kenaikan saham Jepun. Ini berlaku selepas berita politik sementara yen jatuh. Corak ni sangat biasa apabila pelabur membeli aset berisiko dan menjual yen. So, saham Nikkei melambung tapi yen tumbang. Kalau ikutkan situasi sekarang ni, pasaran masih lagi positif untuk kenaikan. Kita tengok pula dari segi technical analysis. Dari segi purata, market sangat bullish. Nampak gayanya, price macam tengah buat compression dan retrace. So, kita boleh expect ada pergerakan yang besar lagi akan berlaku. Target terbaru saya ialah price akan ke 158.85. Zone yang kita perlu fokus buat masa ini ialah 155.01 dan 153.63. Sebab saya predik dia akan retrace dulu ke kawasan ni sebelum meneruskan kenaikan. Jika dia berjaya tembus zone tu, ada kemungkinan besar dia akan singgah ke gap zone di 149.44 dan 147.47. So, dari segi teknikal, ianya masih lagi positif untuk long. Kita tengok pula rumusan berdasarkan berita minggu ini dan jangkaan pada minggu-minggu akan datang. Antara data yang penting minggu ini dan akan datang adalah komen rasmi atau arahan fiskal Jepun oleh Perdana Menteri Jepun memberi impak yang sangat besar sama ada yen akan tertekan ataupun tak. Seterusnya, isyarat Bank of Japan tentang timing kenaikan kadar faedah. Jika Bank of Japan mengisyaratkan kenaikan lebih cepat, itu boleh mengubah naratif. Make sure korang pantau dan ambil berat tentang benda ni. Seterusnya, data US seperti NFP dan CPI. Jika data US terus kuat, ia akan terus menyokong kenaikan ini dan jika lemah, ia boleh hentikan rally ini. Kita juga kena lihat petanda campur tangan dan komen Kementerian Keuangan Jepun. Sebarang kenyataan akan beri impak jangka pendek dan sangat besar. So, berdasarkan data-data ini, saya dapat merasakan price akan kekal positif buat tahun ini. Semuanya bergantung pada Bank of Japan dan juga data US. Apa yang saya cari ialah long di kawasan yang saya lukis. Ini pendapat saya lah untuk market USD JPY sekarang. Pendapat korang pula macam mana? Korang boleh komen dekat bawah. Harapnya video ini boleh bagi korang lebih jelas tentang situasi market semasa. By the way, kalau korang nak belajar trading secara mendalam, korang boleh join kelas saya secara percuma saja.
klik link dekat bawah.